Ah. Aduh, apa lagi masalah ni? Hilang kau. Ah, Hilang tu. kau parking kat mana? Kau buat perangai lah kau. Kat kedai lah. Jangan. Kau takkan tak tengok motor ni barang hilang. Nampak. Kau cari balik meter aku. Buat hal. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Kesian Patah Amin aku. Dia kena gigit anjing. Patah Amin. Nampak? Ada engkak. Ada. Kesian dia. Dah macam malang lah. Okay guys. So Acik ni, Cik motor okey tak? Okey. Baik, kau cun ni. Dekat tengok dah tailuk lah tu Im. Dah tailuk lah. Rim 125Z. This makan penuh Radiator alloy, post Samco. Cik cakap apa Cik? Kalau pakai rim dulu Cik? Kalau pakai rim dulu cakap apa? Asyik bocor basah ke tiak Cik Bocor je. Perlu aku. Basah ke tiak? Basah tiak. Tapi betul lah aku cerita Im. Legend tak? Sebab apa? Acik nak balik, bawa beg. Tengok beg. Tali gasing guys. Malam ni alternatif. Alternatif Gasing janji dia boleh. Itu yang saya cerita dengan viewer saya Cik. Dia tak cicit Saya cerita dengan viewer saya. Acik ada kenangan dengan tali gasing kan? Ingat masa tu kunci pakai tali gasing? Acik kata apa? Banyak kenangan Acik tak? Banyak kenangan ni. So benda dia bukan rekaan ni reality So Acik terima kasih kerana percaya dengan saya. So motor pun hancur-hancur ni. Acik nak balik KL hati-hati Pakai Cik. Acik dia cakap nak pergi Kawan retro. Mantap Cik. Dia dah on dah ni? Belum tu off. Isi ke bawah. Ke atas. Ya betul. Ya. Reserve. Okey. Ni reserve ni. Itu reserve. Nak on mana lagi lah? Kalau nak on ke bawah. Oh, bawah. Ni minyak tengah suku-suku kan. Reserve. Alright. On dulu enjin dengar bunyi. Nampak. Handsome tak handsome muka ada senyum Baik punya. Hati-hati Cik. Kelas pun dah lembut dah tu. Assalamualaikum. Apa pendapat anda? Bayar bapak aku. Kan? Tak aku cakap Acik ni memang rare. Dia daripada KL dia seorang tu. Itu hari masih dia hantar motor balik, aku adakan Grab lah. Tadi dia datang pun naik Grab. Dia tak naik Grab. Pandai Pakcik tu. Sekali ajar je Kan. So Tapi nanti kita tengok dia pergi kawan retro. So kalau nak merisau motor boleh datang ke bengkel saya. Hello guys. Okay, so sekarang ni pasal meter tu tak ada masalah pun. Sahaja je, just kidding. Semua mainan Manang. Aku pula pandai. Manang punya masalah. Alright guys, so ini adalah motor yang enjinnya dalam guni. So motor pun dah dalam keadaan yang sempurna. Kita kolekkan barang satu-satu tak ada nang ya. Penat. Nampak part-part wiring dia, enjin dia, nampak ni. Betapa kekemasan memasannya. Dengan radiator alloy dia, hose dia yang ada lekuk kat sini kan, dengan part-part dia. So side mirror baru lagi kan. Nak dengar bunyi dia biasa-biasa je nang. So motor ni kita buat dalam keadaan yang standard. Owner cakap Syad motor ni kan. So kita dah sempurnakan motor dia dan boleh bawa berjalan seperti biasa. Dia kena pegang sikit. Ini adalah bunyi dia. Exhaust je kalau baru mesti berdenting. So dah tak ada apa dah. Pak motor ni dah settle. Cuma itulah. Jadikan pengajaran. Kod hantar bengkel tu takut hilang macam motor brother ni. Asal datang motornya belok je jam. Lepas tu bertahun. So
Semua barang hilang. Bye-bye. So sekarang ni motor dah complete. Terima kasih kerana mempercayai hasil tangan daripada Sam dan tim. Ya. So sekarang betul. ni Maybank pun dah siap. Maybank pun dah siap. Maybank dah siap. Motor biru. Biru Indo. Biru Indono pun dah siap. Dah ambil dah. Kat luar tu pun dah siap. Kat luar pun dah siap. Owner tak mana-mana. Gitu. So sekarang ni Maybank. Maybank ni nang, handsome nang. Handsome teruk. Handsome teruk kan? teruk. Dia betul-betul mengikut tema. So ni Maybank dah siap. Cuma belum yang siap. Kita nak pasang dia punya skru. Disebabkan stok saya habis. Sekarang ni stok dah sampai. Skru, dia punya getah. Ni semua baru ni. So lepas tu ada stiker kat sini. Stiker yang warna hitam matte tu. So kita akan completekan lah motor ni. Motor ni pun engine pun dah tip top. Dah bawa dah nang. Memang syada je. Syakada je. So motor pakcik tu pun dah siap. Betul tak saya cakap, tali gasing tak dapat dipisahkan. Betul. So sekarang ni ada lagi banyak kenangan tali gasing ni kan. So kau dah dengar dah pakcik cakap, sekarang ni baru masuk lagi sebiji lagi nang. Sebiji lagi dah masuk. So motor yang masuk ni dia dengar-dengar je baru beli jugalah. So sekarang ni kita nak buat dari segi exhaust, sebab dia nak custom exhaust sebabkan dia pakai enjin kipas. So motor dia di luar sini, kalau tengok handsome. Dengan color sport rim dia, memang handsome. So enjin masih lagi kipas. So owner ni dia baru belilah katakan. So dia hantar dekat kita untuk checking, buka balik blok, dia nak tengok slip, dia nak tengok coating. Lepas tu dia suruh kita custom exhaust. Nak masuk exhaust wawai pang tapi custom dekat body, kip dan enjin kipas. So kita akan buat lah nanti. So yang lain dia cakap ada masalah motor ni tentang air coolant masuk dalam enjin pun kita akan settlekan masalah ni. So motor ni baru masuk, kita santai dari posisi dulu. Yang ni dah siap. Kerja aku hari ni nak update je. So untuk pengetahuan korang semua di luar sana, kita akan start balik konten tentang dynamic engine Kawasaki RR. Yang ni saya rasa saya nak startkan konten tu bulan puasa. Apa macam. So bulan puasa nanti kita akan layan projek gila ni yang kita akan buat slow. Sekarang ni bagi masa sikit untuk saya siapkan kerja-kerja kat bengkel ni. Saya tak nak nanti orang cakap, alah sidai lah Sam ni kan. Pening juga tu. So yang lain semua dah siap. Yang depan-depan tu semua dah siap. So sekarang ni kita tengah fokus dekat motor Singapore ni. Blok dia tengah potting kat belakang tu. So lain-lain part-part kita akan masuk dan kita akan buat motor restore ni. Pasang balik coverset dia. Ada barang-barang yang tak ada tu dah ada dah. So kita akan keluarkan 2 biji ni. Sebab risau bulan puasa nanti tak dan nak bagi siap motor-motor ni. Ada lagi customer yang dah deal dengan kita. Yang deal nak masuk bulan 2 ada, bulan 3 pun ada. Tapi kita bagi tahu awal untuk projek dynamic ni sebab ramai sangat yang tanya. Bang, dynamic engine Kawasaki bila nak jalan projek? So kita bagi hint dekat situ, kita cakap bulan puasa nanti kita akan layan lah. Potong body, buat body, macam-macam lah fitting-fitting tentang ni. Kalau kau nak tengok hidup ke tak hidup sebelum dia raya, korang saksikan video akan datang. Ya. Merenung di luar jendela. Merenung luar jendela. Merenung di luar jendela. Ya Allah. Ya Allah. Kau apa ni? Jam kau apa? 10. Ya Allah. Gaya kilo. Nak bagi setuju pun tak nak bunyi macam mana. Dia nak bagi tahu sejuk, dia kena sejuk. Lepas tu dia kena gigil. Sejuk. Kita kat mana ni? Naik skuter. Sejuk. Kau tak sejuk ke? Aku sejuk tu. Sejuk. Suria tak rasa baik. Ya ke? Kalau nak bagi tahu nak dekat sikit lagi. Situ ni bagi 17. Ya ke? Ya. Tak ada status. Sejuk. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.